Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda macam mana nak masuk dan register IDMe ya untuk anak-anak yang berada di sekolah Malaysia ya. Okey, mula-mula kita masuk juga masuk Google, cari idmekpm.my. Dekat situ nampak ya yang ada KPN, Kementerian Pendidikan Malaysia. Tekan dekat situ, anda akan nampak satu link lagi ya, http://idme.mcegov.my. Dekat situ anda tak pasti anda ada ke tidak akaun dengan MyID. Okey, tekan je nombor IC anda ya, tekan nombor IC anda, lepas tu tekan je hantar. Dekat situ nanti dia akan bagi tahu, maaf anda tak ada dalam sistem ke, ada dalam sistem ke. Kalau tak ada, anda pergi kat bawah tu, register dulu. Register, tekan kat register, dia akan minta semua data-data untuk anda isi ya. Borang ni sebenarnya penting anda ada IC, letak ikut nombor IC anda dan ejaan nama memang ikut IC, jangan ubah apa-apa ya. Pilih dekat situ nombor kad pengenalan. Tulis nombor kad pengenalan anda tanpa sengkang ya, tanpa sengkang. Lepas tu tulis nama anda ikut ejaan macam IC. Lepas tu tuliskan email anda. Pastikan emailnya aktif ya, nanti dia akan hantar pengesahan melalui email. Pastikan anda boleh buka email anda ya. Email dia minta letak 2 kali. Lepas tu letak nombor telefon. Kolom pertama 017 ke 012 ke 016 ke, belakang tu nombor telefon anda. Okey, dah siap tu ya, tekan saya bukan robot. Dekat situ dia akan keluar perkataan ya, perkataan dalam warna hitam tu. Tulis balik semua perkataan tu, huruf kecil, huruf besar ya. Dah siap tulis tu, tekan hantar. Okey, bila saya tekan hantar, anda telah selamat didaftarkan. Okey, lepas ni apa anda kena buat? Anda kena tengok email anda tadi. Sebab tu kita kena pastikan anda register email yang aktif ya. Pergi kepada email anda ya untuk mengesahkan. Okey, dekat sini saya guna Gmail. So saya buka Gmail saya. Dekat sana saya nampak ya satu email daripada IDMe. Okey, buka email tu. Bila anda buka email tu, semak ya, anda punya ID pengguna, nombor kad pengenalan, nama anda semua betul. Lepas tu anda tengok dekat situ ada beberapa password yang anda kena take note lah ya. Okey, dekat situ ada link ya. Anda tekan link tersebut, link dalam email tu, anda akan dibawa kepada website IDMe ya. Anda pergi kat website tu. Ini anda dah nampak, anda berada di website tu. Apa yang anda perlu buat, type nombor kad pengenalan anda di situ. Okey, type dekat situ. Okey. Lepas type, tekan daftar masuk. Lepas tu anda akan nampak dekat situ ada satu yang nama dia kata kunci. Pergi dekat email tu balik, tengok dekat bahagian bawah sekali ada kata kunci. Kata kunci, pastikan kata kunci tersebut sama dengan kata kunci yang dipaparkan di website yang anda nak masuk lagi. Kena sama kena sama, baru anda punya, baru dikira tepat kepunyaan anda. Kalau okey, dan tekan ya. Bila tekan ya, dia akan minta password. Sekarang anda pergi dekat email tu balik, tengok ada kata laluan sementara. Apa anda perlu buat? Anda copy je. Copy. Lepas tu pergi dekat sana, pastekan dia. Copy dan paste. Lepas tu boleh tekan daftar masuk. Bila anda tekan daftar masuk, automatik dia suruh anda ubah kata laluan. Tapi nak ubah kata laluan tu, dia minta anda letak balik semula nama-nama tu semua. Anda boleh semak ya. Semak data yang diberi tu tepat ataupun tidak ya, dengan email address semua. Lepas tu anda boleh set kata laluan yang baru ya. Okey, untuk kata laluan baru, anda kena letak 12 perkataan ya, 12 perkataan. Ada huruf kecil, ada huruf besar, ada simbol dan ada nombor ya. Gabungannya kena 12 ya. Bila anda tulis perkataan tu, anda akan tengok dia menepati huruf kecil, huruf besar, list tu akan jadi berwarna hijau.
bila anda menepati semua kriteria, semua list dalam tu akan berwarna hijau. Bila berwarna hijau maksud dia betul perkataan password yang anda gunakan. Jadi password yang sama anda kena type semula di box yang kedua. Ada 2 kali anda kena letak passwordnya. Okay, anda letak yang pertama password, lepas tu pada kotak yang kedua lagi sekali password yang sama ulang. Okay, lepas tu anda ke bawah, dia akan minta kata kunci, fasa kata. Ya, kata kunci ada 15 huruf. Yang ni anda tak boleh letak simbol. Ya, anda kena letak huruf sahaja. Kat sini dia akan muncul macam kali pertama tadi tu, kata kunci. Kalau kata kunci tu sama, bila anda buka je, dia dah ada kata kunci tu. Kalau kata kunci tu sama, anda boleh teruskan. Kalau tak sama, maksudnya tersalah lah, bukan anda punya. Ya, letak 15 huruf untuk kata kunci. Lepas tu tekan simpan. Ya, kat sini saya letak gambar hide saya punya kata kunci. Lepas tu simpan. Bila anda letak simpan, dia akan keluar log out daripada sistem dan anda perlu login balik, masuk semula, guna semua data yang anda letak dalam form ni. Guna balik semula. Okey. Tekan simpan. Okey, dia datang ke depan. Kat sini anda boleh key in semula ya. Letak semula nombor IC anda tadi. Ya. Letak nombor IC anda. Kali ni bila anda dah letak nombor IC, anda tekan daftar masuk, dia akan keluar kata kunci yang anda letak tadi. Bila anda nampak kata kunci itu sama, anda tekan dia dan baru anda letak nombor password yang anda letak dalam form tadi. Ya. Bila anda letak password, barulah anda boleh tekan daftar masuk dan anda masuk ke dalam ID.me. Masa ni anda dah boleh buat apa-apa perubahan yang perlu, ya. Maksud dia proses registration pendaftaran tadi telah berjaya. Okey, bila anda masuk balik semula, anda tengok bahagian kiri sebelah atas tu ada dashboard, ya. Kat bawah tu ada pengguna. Pengguna ni anda pergi balik ke page tadi, page pengguna, anda boleh tukar, ya, boleh edit kemas kini anda punya password dan nombor telefon terkini ataupun email, balik semula dan simpan. Okey. Dan anda boleh pergi juga ke bahagian dashboard tu, boleh nampak dekat situ apa-apa terbaru daripada kementerian yang anda boleh akses dan buat semakan ataupun ubah. Okey, itu saja perkongsian hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.